Susulan persetujuan kerajaan menambah had kelayakan subsidi petrol RON95 kepada pemandu e-hailing, Kementerian Ekonomi tidak menolak kemungkinan had baharu itu akan diumumkan ketika pembentangan belanjawan 2026 pada 10 Oktober depan. Ketua Setiausaha Kementerian Ekonomi, Datuk Nur Azmi Dirun berkata, perbincangan mengenai inisiatif subsidi bersasar Budi Madani Duk RON95 kini masih diteruskan. Semalam diumumkan akan ada kuota tambahan untuk e-hailing. So, berapa banyak kuota tambahan? Itu akan diumumkan berdasarkan kepada keputusan-keputusan yang akan dibuat oleh pihak kerajaan nanti. Bila jangkaan akan diumumkan? Tak lama lagi lah tu. Adakah diumumkan sama dengan bajet nanti? Ada kemungkinan itu. Pada Rabu, Kementerian Kewangan bersetuju memberi had kelayakan tambahan kepada pemandu e-hailing sepenuh masa bermula 15 Oktober. Kerajaan akan berurusan terus dengan syarikat pengendali e-hailing bagi permohonan secara berkelompok. Manakala bagi pengangkutan air, kerajaan turut melanjutkan kelayakan Budi 95 kepada warga negara yang memiliki bot berdaftar tanpa memerlukan lesen memandu yang sah.